Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada masalah ni? Kerusi kita lama dah tercabut. Saya nak tunjukkan cara macam mana nak jahit dia. Okey, mula-mula kita kena ada ni lah, jarum dan juga benang. Okey, basahkan depan dia dan kita masukkan. Okey, kita tarik ni sekadar ni lah anggaran dia punya panjang tu. Okey, putuskan. Okey, ini trik yang saya rasa sangat bermanfaat macam mana kita nak ikat dia. Okey, kejap Okey, ni jarum. Ni hujung benang ni ada dua kan. Hujung benang ada dua. Caranya adalah kita basahkan tangan kita ni, kemudian lilitkan macam ni. Okey, lepas tu kita golekkan dan kita tarik. Nampak tak dia terikat? Mudah je. Okey, jom kita mula menjahit. Saya akan jahit daripada sini hingga ke sini. Okey, untuk jahitan ni kita akan buat macam ni lah. Kat sini ni kita akan jarakkan sikit dan sama tempat. Macam tu. Okey, daripada sini jarak sikit, samakan tempat. Okey, sebab kat sini dia punya ni kan, dia punya luka ni besar. Jadi saya akan tarik kat sini, jarakkan sikit dan saya akan tarik sampai hujung ni lah. Okey, ini bergantung kepada keadaan kita punya kerusi tu. Yang penting dia nampak kemas dan cantik pun dah okey dah. Okey, benda dah koyak. Lebih baik daripada koyak tu pun sebenarnya dah bagus lah. Okey, faham Ni dia punya kita masuk tadi. Kita pergi jarak sikit kat sini, kemudian kita pergi dekat arah yang sama. Bila nak cocok dekat belah atas tu, pergi jarak sikit, arah yang sama. Okey, selesai. Dan di hujung sekali ni, cara kita nak matikan adalah cocok balik macam ni kan.
Cocok. Kemudian ni nampak ni, kita tarik sampai habis dan kita masukkan dalam lubang. Kemudian kita tarik. Macam tu. Kena buat dalam 2-3 kali lah. Biasa saya buat 3 kali untuk matikan dia. Okey, tempat yang sama ni kita masukkan dalam lubang dan kita tarik untuk ikat dia. Okey, saya buat kali ketiga. Masukkan kat sini, masuk dalam lubang, kemudian tarik. Dah mati dah. Dan kita potong kat ni. Okey, alhamdulillah selesai dah. Tak adalah saya punya saya punya cushion dalam ni asyik koyak-koyak terkeluar je kan. Selesai. Okey, jangan lupa subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.